Okey, alhamdulillah sebentar tadi kita telah membuat perasmian yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Zulkifli, Esko Pertanian Luar Bandar, yang menyempurnakan perasmian untuk pelepasan produk-produk usahawan yang akan ke consumer dan trade fair di Brunei pada 25 sehingga 29 hari bulan 6 nanti. Jadi seperti dalam ucapan yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Zulkifli, consumer fair ni yang pertama sebenarnya Kerajaan Negeri Perak sertai dalam program peluasan pasaran produk dan perkhidmatan yang kita sentiasa membawa usahawan-usahawan yang berpotensi untuk mempeluaskan potensi produk-produk. Jadi Brunei negara baru yang kita cuba masuk untuk mempeluaskan produk pasaran negeri Perak. Dan pada kali ini, untuk percubaan pertama kali ini, kita membawa 10 usahawan yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri, dan kita juga ada 8 usahawan yang turut sama bersama-sama dengan kita, menjadikan 18 usahawan lah kita buat pelepasan. Seperti yang saya maklumkan tadi, ini usaha-usaha yang berterusan dilakukan oleh kerajaan negeri bagi mengembangkan potensi produk-produk usahawan negeri Perak ke peringkat luar negara. Kalau ikut yang dijangkakan, kita sasarkan lebih kurang dalam 1 juta, tapi mungkin lebih daripada itu sebab Brunei dia punya marketnya, saya rasa penggunanya lebih kurang hampir sama dengan Malaysia. Sebelum ini kita pernah pergi ke Malaysia Fest Singapura bersama dengan Fama yang menyelaraskan program Malaysia Fest di Singapura, dan mendapat respon yang baik juga, kerana saya kira kita punya culture tu hampir sama kan, pemakanan kita, jadi penerimaan itu baik. Jadi jangkaan saya, produk kita berdasarkan juga respon daripada usahawan-usahawan yang sebelum ni pernah menyertai secara individu, mereka pernah pergi, mereka memaklumkan memang permintaan produk kita cukup tinggi di sana. Jadi sebelum ni kita juga aktif mengikuti pameran dan di peringkat kebangsaan, iaitu seperti MIHAS, seperti MAHA, dan tahun ini kita diberi peluang untuk mengikuti program pameran dan jualan di negara Brunei, iaitu pertama kali kita dapat tawaran untuk join di peringkat antarabangsa melalui agensi Kerajaan Negeri Perak. Sebelum ni saya ada pergi mengikuti seperti di Singapura, Malaysian Fest sebanyak 3 kali, dan MAHA dekat Metrik, MIHAS, lepas tu Halal International Melaka, dan berbagai-bagai expo lah yang saya telah pergi. Saya pun rasa suka cita sangatlah dilantik dan ditawarkan pergi ke Brunei pada tahun ini. Jadi hasil laut ni mungkin kita dapat ketengahkan lagi dan melabelkan hasil laut daripada Pulau Pangkor, negeri Perak ni, keluar lagi daripada Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak staf Kerajaan Negeri Perak dan agensi yang berkaitan yang memberi peluang kepada saya untuk menyertai Carnival Expo di mana-mana sajalah.